Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali untuk video bonus. Kita dah selesai kita punya 8 langkah uh, amalan sebelum kita menunaikan umrah di Tanah Suci. Ini mungkin ada sedikit adab ringkas di Tanah Suci. Jadi kita dah persiapkan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah siapkan diri kita, jiwa kita, dan insya-Allah Allah sangka baik dengan kita terhadap usaha kita dalam menerusi video ini. Dan mungkin ini adalah amalan-amalan dekat sana yang boleh kita buat agar dia membantu kita punya jiwa lah. Pertama, kita jaga pandangan dan percakapan. Kita nampak orang, macam-macam jenis orang. Kita selalu nak komen, selalu nak cakap-cakap. Itu yang boleh mengganggu kan. Sebab tu dekat Singapura dah biasa komen, dah biasa naik bas dia kita cakap tu, cakap ni, cakap ni, cakap tu kan. So, daripada Singapura kita latih untuk tidak memberi pandangan yang tidak ada manfaat. Latih untuk tidak bercakap sesuatu yang bukan kena-mengena dengan diri kita atau bukan dengan agama. Jadi, jaga pandangan dan jaga percakapan, rendahkan suara dan jaga pandangan terutama di kawasan tawaf, sa'i yang sesak dengan pelbagai orang. Mungkin Allahuakbar tuan-tuan dan puan kalau kita yang dah mungkin anda dah pernah pergi ni, dia mungkin dah tahulah kesesakan tu di semasa tawaf dengan orang tak heran orang orang tak ada sistem bukan tak bukan sistem tak ada tapi sistem itu sistemnya. Sistem tu sesak bukan sistem macam kita. Jadi jalan tu slow kan, orang nak ke sini, orang nak ke sana. Mungkin kita akan rasa marah daripada Singapura kita latih. Astaghfirullah, sabar, sabar ni cubaan. Okey, jadi jaga pandangan dan jaga cakapan. Petak kedua adalah utamakan kesabaran. Allahuakbar tuan-tuan dan puan-puan. Bila anda ke sana memang Allah mengujilah. Menguji kesesakan, menguji sabar kita, berlapang dada dan elak bertengkar semasa tersinggung. Kadang-kadang kita tuan-tuan, saya uh, kita mungkin time waktu tawaf kita boleh sabar, tapi ada satu perkara tu contohnya saya pernah bawa jamaah bila kita bawa mereka mungkin mereka niat untuk memberi makan sabil lah. Jadi mungkin nak bagi-bagi makan. Tapi memang sistem dia memang suruh beratur tapi kadang-kadang tak beratur berebut gitu. Tapi kerana kita nak bagi makan, tapi kerana kita dah biasa dengan style Singapore, kita ada sekali tu macam ni pelajaran lah kan, kalau boleh jangan buat. Jamaah ni dia sebab dia rasa terlalu tak ada sistem sampai dia pekik. Macam, beratur! One straight line! Please, one straight line! Macam, tak rasanya tak perlu gitu kan. Rasanya kita boleh tak apa kita dah kasih tapi orang berebut juga kan nak buat macam mana kan. So berlapang dada lah, berlapang dada, elak bertengkar, elak tersenggol walaupun kita tunggu lama, walaupun orang potong queue kita kan, kita beratur kat Al-Baik tu berapa punya panjang. Tetapi ada segolongan masyarakat yang jenis bukan pandai beratur. Dia memang cara dia memang cut queue je. Kita memang tak boleh lah pantang nenek moyang kita cut queue. Dia masuk kita marah kan kat tanah haram, kat tanah suci. So itu kedua lah, utamakan kesabaran. InsyaAllah lah, insyaAllah. Kita sama-sama, kita semua manusia. Lagi tinggi apa maksudnya lagi kita lagi orang syaitan tu akan goda lah kan. Lagi-lagi dekat sana. Ketiga, hormati jamaah yang lain. Beri laluan kepada golongan uzur, ibu mengandung dan keluarga emas. Jangan dahulukan kepentingan diri sendiri semasa tawaf. Dan yang keempat, perbanyak zikir, kurangkan bicara dunia. Bila tengah tawaf ni, kadang-kadang atau tengah-tengah sa'i, tengah ibadah ni, kadang-kadang kita berbual perkara dunia, memang tak sepatutnya kan. Tapi that's why kita kena banyakkan doa, banyakkan zikir. InsyaAllah lah di kursus umrah kita akan buat. Kalau anda, saya akan maklumkan dalam email atau WhatsApp. Kita akan bincang lebih kepada adab ni lah. Tapi ni just teaser sikit lah, teaser sikit. Sebab memang dekat hotel, nanti time rehat-rehat, kita akan banyak berbual pasal dunia. Kita akan, ya na'udzubillah kita mengumpat. Allahuakbar. Itu yang rugilah. Jadi sebab tu
banyakkan taubat, banyakkan zikir sebab kita ni manusia yang sangat 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 lemah sangat. Banyak sangat kita punya masalah. Jadi sementara kita dekat tanah haram di Masjid Haram, Masjid Nabawi, kita terbobol pasal perkara dunia yang benda tak important, ah, terbobol pasal orang, nauzubillah. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak solat sunat kan insya-Allah. Jadi itu sajalah. InsyaAllah semoga ia menjadi manfaat untuk anda. Pegang teguh tali Allah, konsisten kita nak menggosok intan jiwa kita. Kita punya ni Dr. Hamka punya word lah. Intan jiwa kita, kita punya apa nilai diri kita, hati kita dengan amalan soleh dan sebagaimana kaca yang bersih memantulkan cahaya matahari, begitulah hati yang suci memancarkan nur di atas nur, masya-Allah. Semoga sebab tu orang kadang-kadang bila kita tengok orang ni dia jenis orang yang ada seri, ada cahaya, itu pantulan nur daripada Allah. Jiwa dia bersih, Allah bagi dia cahaya, dia pantul balik kat manusia dan kita nampak orang ni jenis orang yang ada cahaya. Itulah dia hati yang bersih. Semoga Allah kurniakan anda hati yang sangat jernih, yang bersih, yang berseri-seri, bercahaya dengan niat suci indah, ikhlas anda. Semoga 8 doa ini menjadi teman hati anda sebelum, sepanjang dan selepas perjalanan pulang ke rumah. InsyaAllah ta'ala. Amin. Terima kasih menonton sepanjang kursus online ini. Saya Syahid Amin memohon maaf atas segala kesilapan, segala kekurangan dan jika anda masih mencari tempat, kita sebenarnya di Rihal ini program ini pun dibawakan oleh Rihal Travel, syarikat travel saya. Memang objektif untuk melayani tetamu Allah dan ini usaha untuk melayani tetamu Allah sepenuh hati. Tanpa tanpa kira dia jemaah siapa ataupun dia pergi dengan siapa atau dia pergi sendiri ke, tak kisah. Yang penting anda tetamu Allah, insya-Allah kalau kita ada kekuatan, kudrat, kita layan anda sepenuh hati. Dan anda boleh lihat kita punya package-package di rehaltravel.com, rehaltravel.com. Dan insya-Allah uh, tak tahu bila anda lihat, tapi kita adalah beberapa tarikh-tarikh yang boleh ikut sertalah insya-Allah. So anda insya-Allah saran untuk anda lihat dan anda boleh feedback kepada kita package-package yang anda minat. Uh, untuk tahun depan kita ada yang dengan Sujimi, Umrah Ta'aruf Ramadan. Kita ada Umrah Sya'ban, Umrah Syawal. Yang ini untuk tahun 2026, Umrah akhir tahun Disember dan Umrah awal Ramadan, Umrah November, akhir November, bersama Ustaz Hidayat Ismail insya-Allah. So itu saja. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, di lain kursus. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.